Saya Mazita. Saya berasal daripada Melaka, daripada Kerubung Perdana. Kereta dekat sebelah kereta puan ni, kereta apa ni? Ini model kancil lampu bulat. Tapi biasa orang akan panggil kancil belalang. Kereta ni saya dah modify. Saya pakai bumper Filio. Cermin depan ni made in Japan. Kita pakai Chromax je. Dia ada beza lah cermin Chromax dengan cermin biasa. Akan gelap sikit. So dia tak main tinted lah? Dia tak main tinted. Memang dia datang memang macam ni lah? Ya betul. Tapi kenapa pilih tema katak ni? Sebab asalnya nampak comel. Lepas tu kan ikut colour dia macam katak juga. Tu yang letakkan nama katak. Lagipun dalam banyak-banyak kalau event yang saya pergi, banyakkan saya tengok tak ada. Diorang semua main anime. Jadi macam katak ni nampak comel lah. Budak-budak pun suka. Itu yang saya letak tema katak. Ada katak betul ke? Katak betul setakat ni belum lagi. Kereta ni puan guna daily ke atau memang untuk auto show je? Dulu daily, tapi sekarang auto show saja. Tapi kadang-kadang pergi juga bawa di pasar. Oh ya kan? So macam untuk enjin dan apa semua ni, adakah memang puan sendiri pergi half cut beli ke ataupun suami buat ke macam mana? Memang mula plan memang nak pergi tukar enjin, nak beli enjin turbo. Okey. Memang cari half cut. Sebab half cut kan dia semua kita boleh ni kan, sama kan. Dulu bumper kita orang lain. Dia lampu petak. Tapi lepas tu kita orang kacuk lah. Sebab dia bulat, cantik kan. Nampak comel. Orang kata kalau lalu Roblox tu lepas saya. Lepas lagi. Agak-agak dah berapa banyak kos puan habis untuk modify kereta ni? Kos nak modify kereta ni pun dalam 20 lebih. Tapi yang dalam sikit-sikit tu tak kira lagi lah. Yang belakang ni saya pakai speaker Carorozia. Okey, yang ni woofer made in Japan. Ini semua aksesori dia lah. Sebab tema kita tema katak kan. So katak dalam tu kalau hidup speaker dia tak melompat ke tu? Tak ada. Bonnet kita orang modi. Frame ni kita orang modify. Pakai frame Modeno. Okey, rim kita pakai rim 14. Sport rim kita sport rim made in Japan, Watanabe punya. Lepas tu stiker saja saya buat, bukan airbrush. Bahagian interior ni saya pakai ini memang F5 punya. Meter je saya modi pakai meter Myvi. Itu Myvi. Myvi Chrome. Okey. Kita pakai sunroof. Ini sunroof Honda. Sunroof Honda. Saya modify. Untuk seat ni baru je saya balut. Katak juga? Katak juga. Tema dia ada green frog sini. Ikut tema hijau juga. Dia sebenarnya minat ni memang datang daripada orang muda-muda. Belum kahwin lagi masa tu. Memang kancil ni mana merah dulu. Lepas tu buat hijau. Kita orang kali hijau. Lepas tu kita orang join macam event-event kereta apa semua kan. Ada masuk kelab kancil juga. Tu kita orang masuk first kelab Banzai. Itu yang datang minat lah. So apa lagi puan punya next project pada kancil ni? Next project kita orang, saya nak buat yang atas je. Pasangkan kapet dengan bawah ni nanti. Mungkin dashboard dia saya nak letak hijau juga. Buat hijau tema juga? Okey. Ikut tema. Ada satu soalan cukup emas lah. Betul. So andai kata lah untuk event hari ni kan, tiba-tiba kejap ada orang datang, puan saya nak belilah kereta kancil ni, berapa harga puan berani buka? Alamak, itu memang tak jual. Sebab sayang. Dia daripada saya bujang kan lama. Memang tak jual lah. Tak jual lah? Tak. Walaupun dia offer harga tinggi pun tak nak jual ke? Tak. Puan, terima kasih banyak atas masa puan. Selamat Hari Raya puan. Selamat Hari Raya. Sama-sama.